جينا نعيكم بالعلم نسألكم ليش ما فينا لا يدول زيني يا عالم أرضي مهروءة أرضي هري مسروءة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainia Faida binti Muhammad Zafir dari Sekolah Kebangsaan Raub Indah. Kod sekolah saya ialah CBA 6027. Saya memilih buku Gelodak Bumi Palestin dalam Asalkan Peluru Berpandu Syahid Itu Menunggu. Buku ini saya beli dari program Jelajah Bling di Sekolah Kebangsaan Raub Indah untuk dikongsikan pada hari ini. Buku ini ditulis oleh beberapa orang penulis yang diketuai oleh Ain Maisarah. Buku ini telah diterbitkan kali pertama pada tahun 2021 oleh Bling Book Sendirian Berhad. Buku Gelodak Bumi Palestin ini mempunyai 123 muka surat dan dibahagikan kepada 5 bab. Setiap bab mempunyai kisah yang sangat menarik walaupun menyayat hati untuk dibaca. Untuk menarik lagi minat membaca karya ini, ia diselitkan dengan beberapa fakta penting berkaitan negara Palestin. Buku ini telah berjaya membuka minda saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan di Palestin. Fana Hunaina, Dr. Irfan, Dr. Insyirah, Mariam, Anura, Ummi Aiman dan Aisyah adalah antara watak yang disebut dalam buku ini. Fana Hunaina merupakan anak kepada pasangan suami isteri Dr. Irfan dan Dr. Insyirah yang bertugas sebagai doktor perubatan di Hospital Kerajaan di Malaysia. Mereka juga merupakan dermawan dan sukarelawan ke Palestin yang bertugas untuk membantu rakyat Palestin yang tercedera dalam peperangan yang melanda negara ini. Keputusan Dr. Irfan dan Dr. Insyirah untuk menjadi sukarelawan ke Palestin telah menyebabkan konflik di antara mereka dengan anak perempuan mereka iaitu Fana yang agak skeptikal terhadap isu Palestin yang baginya tidak masuk akal. Kisah ini bermula ketika Fana, seorang anak yang keras kepala, cuba untuk menghalang ibu dan ayahnya untuk ke Palestin. Ini adalah disebabkan oleh Fana risau akan pelbagai kemungkinan buruk yang mungkin menimpa mereka. Bermula dengan memberontak secara halus, merajuk dan tidak bercakap sebagai protes terhadap keputusan ayah dan ibunya. Fana akhirnya akur dan menerima dengan hati yang berbelah bahagi. Fana akhirnya membuat keputusan untuk mengikut ayah dan ibunya sebagai sukarelawan ke Palestin. Di sinilah bermulanya penggambaran Fana terhadap realiti yang berlaku di Palestin dan telah mengubahnya menjadi insan yang lebih baik. Bahagian 3 buku ini merupakan penuh penting Fana terhadap realiti yang berlaku di Palestin. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan matanya telah menyebabkan Fana menjadi gadis yang lebih matang dan lebih empati terhadap orang lain. Antara peristiwa yang dilihat dan dihadapi oleh Fana ialah: yang pertama, dentuman bom yang kedengaran sepanjang masa dia berada di Palestin. Yang kedua, pemeriksaan ketat di sepanjang kawasan perumahan dan jalan terutamanya di wilayah Gaza. Yang ketiga, anak-anak kecil yang hidup dalam keadaan serba kekurangan tetapi masih lagi berpegang teguh kepada iman sebagai seorang Islam. Yang keempat, rakyat Palestin yang dibunuh secara melulu dan kejam tanpa sebarang pertimbangan. Peristiwa yang berlaku ini menyebabkan Fana lebih menghargai hidup sebagai Muslim di Malaysia yang merdeka. Tunteja ke hutan membeli berangan, berlari anak singgah ke pekan. Islam hadir memberikan ketenangan untuk kemaslahatan setiap insan. Buku ini syarat dengan pelbagai pengajaran kepada saya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Muslim. Ujian dan kesusahan hidup yang dialami perlu diterima dengan hati yang terbuka, sabar dan redha. Kesusahan yang dialami akan dijanjikan dengan kesenangan di syurga kelak. Ini menjadikan saya merasa lebih bersyukur dengan kehidupan di tanah air yang tercinta, Malaysia yang penuh dengan keamanan. Besar harapan penulis dan penerbit agar karya ini mampu menghidupkan rasa kasih sayang dan simpati terhadap saudara sesama Islam di seluruh dunia. Akhir kata, sama-sama kita mendoakan kesejahteraan saudara Muslim kita di Palestin. Indahnya malam disinari bulan. Semoga pengajaran dijadikan amalan. Sekian, terima kasih.